Okey, hari ini kita di bumi Cambodia, okey, untuk lagi satu award. Kali ini award dia Asia Prestige 50 Under 50 CEO Excellence Awards 2025. Kali ini untuk award Great Leadership CEO Excellence of the Year 2025. Alhamdulillah tahun ni lebih cemerlang berbanding tahun lepas. Lagi ada beberapa award menyusul untuk bulan ni dan bulan depan. So, first of all saya nak cakap terima kasih kepada mereka yang bekerjasama sentiasa ada di belakang saya, sahabat-sahabat saya. Tanpa mereka ni semua, saya tidak akan ada apa yang saya ada sekarang. So, terima kasih. Kita akan berusaha lagi untuk menaikkan lagi imej kita, menjadikan kita yang lebih baik di antara yang terbaik untuk tahun-tahun mendatang. So, kita jumpa lagi untuk award akan datang. Bye-bye.